Transformer datang lagi dengan earbud baru MG CO3. Alright guys, korang boleh tengok apa yang best dengan Transformer MG CO3 ni. Dia punya design dia rare habis lah. Korang tengok tu, ada port charging type C dan ini bahagian belakang dia. Kalau kita nak buka dia, kita akan buka dia macam ni. Itu dia guys, merah menyala guys. Nice gila. Korang tengok tu, dia ada tulis Optimus Prime dan lawa. Seriously sangat-sangat lawa. Untuk model ni dia boleh tahan antara 4 ke 5 jam guys. Dia punya penggunaan, kat bahagian tepi dia rupanya ada lampu guys, warna merah. Lawa gila. So jom kita test pakai. Alright, bila masuk je kat telinga dia ada bunyi pairing. Nice gila babe bila masuk dekat telinga. Memang takkan jatuh, don't worry. Dan kita test play lagu. Not bad kalau kita play lagu. Bab kekuatan bunyi memang kuat gila. Dan bab dia punya bass rasanya memang antara yang terbaik. Memang sedap gila dia punya kualiti bunyi. And yes, model ni kalau nak main game ada gaming mode. So tak perlu risau langsung bab nak main game. Bab latency macam earbud model monster yang lain, latency dia rendah, so tak payah risau langsung. Alright, mic dia pun kita dah test. Korang boleh tengok dekat situ, mic dia kuat, jelas dan tak ada noise macam earbud-earbud Transformer sebelum ni yang kita dah review. Memang power guys. So guys, apa lagi? Check out dekat beg kuning di bawah.